Bos. Ya, ya. RPS ni apa benda? RPS ni tool diagnose sebenarnya yang ada 4 fungsi utama, iaitu dia ada charging analyzer, multimeter, PSU, dan dia ada satu lagi fungsi yang paling best iaitu fault finder. Dia boleh cari kerosakan dalam smartphone dan solusinya apa yang perlu dibuat. Okey, jom saya tunjukkan fungsi yang mudah dulu. Ni RPS. Okey, RPS ni kita kena connect dengan PC. Kemudian secara mudah dia ada terus keluar dekat sini interface voltage dan current. Okey, dan kita boleh pilih kat sini pengukuran pasif dan aktif. Ini fungsi multimeter lah. Okey, contohnya kita nak ukur voltage bateri. Kita pilih aktif. Kemudian kita ukur. Okey, sekarang saya ukur bateri. Tengok, bateri dia bernilai 3.7 volt. Nampak? So, boleh ukur voltage-voltage yang lain lah yang ada kat smartphone ni. Contoh VBus, VBAT, VPH power dan voltage-voltage yang kita boleh ukur. Okey, kemudian ada lagi pengukuran pasif. Apa tu pengukuran pasif? Kita boleh ukur macam value diode, value resistance, continuity. Okey, contohnya saya nak ukur diode value. Okey, sebab kalau kita berpandukan skematik, dia ada value-value diode dekat konektor. Contoh saya tunjuk satu konektor, kemudian saya ukur pakai passive mode. Saya pergi dekat mana-mana, nampak? Dia akan keluar value diode. Okey, value-value ni yang kita akan berpandukan skematik untuk menguji jalur tu okey ataupun tidak. Okey, ini dua fungsi yang tanpa berintegrasi dengan skematik. Maknanya kalau korang tak ada multimeter ataupun tak ada PSU, korang ada RPS ni je, korang dah boleh buat pengukuran. Dan value yang ditunjukkan ni, ketepatan dia sangat sharp. Okey. Tapi ada satu lagi fungsi best kalau kita ada RPS ni, kita boleh integrate dengan Pragma Hafiz Skematik, yang mana kalau kita connectkan dengan RPS ni, dia ada view yang macam ni. View ni sama juga macam tadi, dia boleh ukur guna multimeter, passive measurement, active measurement. Okay. Dia punya view dia lagi lengkap dan padu lah. Dan fungsi power supply ni, dia siap ada oscilloscope wave. Okay. Dia boleh nampak lah wave current yang berjalan. Okay. Dan power supply ni juga dia boleh jadi charging analyzer. Just kita ubah dia punya voltage yang diperlukan. Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak gunakan fungsi charging analyzer. Okay, melalui charging je kita dah boleh buat diagnose. Okay, first kita tukar dia punya voltage charging ni kepada 5. Okay, sekarang 4, kita tukar kepada 5. Dan kita gunakan probe yang boleh supply charging lah. Contohnya saya guna probe ni type C. Okay, cucuk. Dan kemudian saya cucuk je cas ke handphone yang kita nak buat test ni lah. Contohnya, awak tengok kat sana. Okay, nampak wave charging. Okay, daripada sini kita dapat baca ataupun kategorikan handphone yang kita nak check ni dia normal ataupun tidak. Okay, kalau tak normal, dia kategori tak normal bagaimana. Okay, ini charging. Satu lagi, dia boleh jadi fungsi power supply. Okay, contohnya handphone rosak, just saya tukarkan kepada 4 volt je. Okay, jadi saya gunakan probe yang boleh menyambungkan ke kita punya device yang kita nak check. Okay, just kita sambungkan ke handphone tu lah. Tengok. So sekarang saya dah sambungkan, saya tekan power button. Nampak? Dia akan nampak wave pergerakan current. So dia lebih padu, lebih clear, lebih yakin. Dan bacaan current dia ada 3 titik perpuluhan, yang mana dia lebih detail. So satu lagi fungsi yang paling best iaitu fungsi fault finder, iaitu ni. Ni dia. Nampak? Okey, fungsi fault finder ni kalau kita ada kategori kerosakan, contohnya saya punya ni Samsung. Okey, just kita pilih Samsung. Okay. Contoh yang saya punya ni Samsung A03, so sini ada Samsung A03. Kemudian dia ada pilihan kat sini. Rosak apa? Contohnya handphone ni katalah dia rosak bahagian LCD backlight. Dia tak ada keluar cahaya dekat dia punya LCD. So kita pilih. Kemudian okay, just kita connectkan. Okey, nampak? Dia akan tunjuk mana poin-poin yang perlu kita check. Contoh macam ni, backlight ada 4 poin yang perlu kita check. So kita tekan kat situ, kita pergi tengok mana yang kita nak check. Okey, dia suruh check dekat sini. Poin pertama dia suruh check yang ini, nampak? Jadi just kita ambil multimeter macam biasa, guna cara check diode. Sekarang saya tekan start. Kemudian kita pergi dekat poin yang kita nak test tu kat sini. Okey. Okey, dalam masa 10 saat dia akan bagi keputusan. So kalau hijau dia okey. Kalaulah sebagai contoh dia keluar oren. Kalau oren maksudnya dia ada masalah. Merah pun dia ada masalah. Apa yang perlu kita buat kalau ada masalah? Kita tekan, dia akan keluar dia punya solusi. Apa yang perlu dibuat. Okey, padu ke tak padu? Dengan satu tool, kita boleh diagnose dengan mudah gila. Tak payah dah ada multimeter, tak payah dah ada PSU, tak payah dah ada skematik dan tak payah ada kepeningan-kepeningan macam mana nak memahamkan pengukuran jalur, nak cari masalah dekat handphone. RPS boleh bantu semuanya. Korang baru belajar sekalipun, korang dah boleh jadi macam profesional dalam
kerja repair handphone. Okay, jangan lupa dapatkan RPS ni. Stok sangat terhad kat Malaysia. Okay, cepat tekan link dekat bawah ni untuk korang dapatkan segera. Okay, Assalamualaikum, jumpa.